Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada synergistic. Next, synergistic. Okey, neem extract. Saya letak juga neem extract. Ini adalah synergistic nah. Synergistic, apa itu synergistic? Kita letak sesuatu bahan untuk dia berkesan, dia keberkesanan dia lebih lagi untuk membantu active ingredient ni lebih berkesan. Faham? Kalau guna hak ni dia boleh lari 20 kilo. Kalau tak hak ni dia boleh lari 40 kilo. Itulah analogi dia. Synergistic effect. Okey, efek yang synergistic. Okey, saya letak satu adalah neem extract. Neem extract ni adalah Azadirachta, apa dia? Ada boleh pernah dengar ke? Pernah ada guna dah sebelum ni kan? Neem extract. Apa dia nama saintifik dia? Azadirachta ke apa? Kau tahu awak jual sebelum ni? Tak nak guna saintifik. Daun neem. Beza. Aku kita guna Azadirachta. Napok neem tu, Azadirachta ni napok India. Sebab apa dia? Kita royak lah. Azadirachta ni adalah neem extract. Neem extract ni dalam perubatan Ayurvedic India diguna pakai sebagai a king of herbs untuk masalah gigitan serangga. Okey, bisa-bisa, untuk mengeluarkan bisa-bisa, untuk jangkitan kulit. Macam tu. Sebab dia bagus untuk kolesterol level. Dia darah. Kolesterol level lah. Kolesterol level dia pecahkan kolesterol lah. Okey, kolesterol yang mendap, embed ataupun mendap di salur darah. Dan anti-inflammatory, antioxidant effect. Anti-inflammatory ni anti radang juga dan protect a neural tissue. Neural tissue ni protect kita punya tissue dan juga reduce inflammatory stress. Okey. Sebab tu kalau awak je dengar tak? Kalau orang naik beretih ke apa sini chicken pox. Chicken pox ke ataupun campak ke nah, Varicella zoster, dia ke kulit dia ke radang ke. Apa tu butir-butir blister. Kalau orang zaman dulu, orang ambil pohon neem ni, daun neem ni, orang tidur atas tu. Orang tidur. Okey, neem tu orang letak, orang apa atas daun pisang dulu-dulu, orang tidur. Sebab apa dia mempercepatkan proses luka dan satu lagi menghalang bakteria dan juga virus. Sebab dia chicken pox ni kan dia ada blister tau. Blister ni macam jerawat butir-butir berair kan. Dia berair ke atas sakit tu. Jadi kalau kita sekiranya orang zaman dulu ke mana ada antibiotik cream semua tisok on lah. Jadi dia guna benda ni dia hapa. Saya pernah naik capok tu. Pernah naik capok. Jadi saya dekat mak saya ni banyak serbuk pun ni. Serbuk neem extract ni. Jadi saya buat dalam bentuk serbuk-serbuk Jadi saya capur dengan air, saya lumur je suruh. Saya lumur je tu. Konsep dia sama lah. Okey. Konsep dia sama sahaja. Jadi memang cepat kering. 2 hari okey. Dalam perubatan Ayurvedic pada India dia guna benda ni. Pasal neem extract ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, neem extract ni dia untuk kolesterol. Okey, berbalik kepada tadi, sebab apa saya berkata by hook by crook, kalau kita sekiranya kita punya salur darah kita bagus dalam keadaan yang healthy, glukos kita pun okey, kolesterol kita pun okey, everything will be okey. Bagaimana macam mana pun kita kena jaga darah kita. Okey, circulation darah kita. Okey, jadi kalau circulation darah kita ni berkait rapat dengan jantung. Macam tu. Faham? Okey. Jadi oxidant protection neural tissue lah. Okey. Dia akan protect kita punya tisu kita dan juga dia akan reduce ataupun mengurangkan keradangan stress, inflammation stress ni ataupun mengurangkan keradangan. Okay, kalau keradangan
Kalau tinggi dia akan mengurangkan lah. Okay, faham? Okay, next.